Selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan teroka dua idea yang sangat hebat. Satu, perasaan bila anda betul-betul fokus buat sesuatu. Dan satu lagi, pencarian sebab sebenar untuk kita hidup. Cuba anda ingat balik. Mungkin masa tengah melukis, bersukan atau siapkan kerja yang mencabar. Anda rasa macam in the zone kan? Semuanya rasa lancar, semuanya rasa kena. Soalan ni pula lebih mendalam. Bukanlah pasal rutin harian semata-mata, tapi apa sebenarnya yang bagi makna dan tujuan pada hidup anda? Dua soalan ni nampak macam tak berkaitan, tapi hari ni kita akan faham kenapa ia sebenarnya saling berkait rapat. Baiklah, jom kita selami dua idea yang mungkin boleh ubah cara kita pandang hidup seharian. Kita akan bedah dua konsep ni, keadaan psikologi yang dikenali sebagai flow dan satu lagi prinsip dari Jepun yang dipanggil Ikigai. Okey, kita mulakan dengan perasaan fokus yang luar biasa tu. Ia bukan main-main tau, ada nama saintifik untuknya dan ia dipanggil keadaan flow. Jadi, menurut pakar psikologi Mihaly Csikszentmihalyi, flow ni adalah satu pengalaman yang optimum. Ia adalah saat di mana apa yang kita buat dan apa yang kita fikir bersatu dan kita buat sesuatu tu bukan sebab nak ganjaran, tapi sebab aktiviti tu sendiri dah cukup memuaskan. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita masa flow ni? Kat sini ada 6 komponen utama. Tumpuan kita jadi sangat tajam sampaikan benda lain semua hilang. Kita dah tak risau apa orang kata, itulah kehilangan kesedaran diri. Kita rasa macam kita kawal sepenuhnya keadaan dan masa. Sekejap rasa macam sekelip mata, sekejap rasa macam lambat. Elemen-elemen inilah yang buat pengalaman flow ni sangat hebat. Jadi, kunci utamanya di sini ialah keseimbangan. Flow ni berlaku dekat sweet spot di mana cabaran tugasan tu cukup tinggi untuk buat kita fokus, tapi kemahiran kita pun cukup tinggi untuk atasinya. Kalau terlalu senang, kita bosan. Kalau terlalu susah, kita jadi risau. Flow ni ada betul-betul kat tengah-tengah. Sekarang, jom kita beralih dari satu keadaan mental yang sementara kepada sesuatu yang lebih menyeluruh dalam hidup kita. Kita akan ke Jepun untuk meneroka konsep Ikigai. Ikigai ni kalau kita terjemah secara terus, maksudnya alasan untuk hidup. Ia bukan pasal satu tujuan besar yang agung, tapi lebih kepada sumber-sumber kecil yang memberi nilai dan makna pada hidup kita setiap hari. Mieko Kamiya, yang boleh kita panggil ibu kepada psikologi Ikigai, jelaskan yang Ikigai ni ada dua bahagian. Satu, objek atau sumber itu sendiri, macam hobi kita atau keluarga kita, dan satu lagi, perasaan yang kita dapat daripada sumber tu. Kedua-duanya adalah Ikigai. Okey, yang ni memang menarik dan mungkin akan buat anda terkejut. Berdasarkan data sebenar dari Jepun, sumber Ikigai yang paling biasa bukanlah misi menyelamatkan dunia. Sebaliknya, ia adalah kegembiraan-kegembiraan kecil yang boleh kita capai setiap hari. Dan inilah perbezaan utamanya. Ikigai yang sebenar bukanlah pasal mencari satu panggilan hidup yang hebat. Ia lebih kepada mengumpul detik-detik kecil yang bermakna yang akhirnya menjadikan hidup kita secara keseluruhan rasa puas. Sekarang kita sampai ke bahagian di mana kita perlu betulkan satu salah faham yang sangat besar. Saya yakin anda mesti pernah nampak satu gambar raja yang selalu dikaitkan dengan Ikigai. Jom kita tengok. Ya, gambar raja 4 bulatan ni, ia kata Ikigai ni titik pertemuan antara apa yang anda suka, apa yang anda mahir, apa yang dunia perlukan dan apa yang anda boleh dibayar untuknya. Nampak kemas dan logik kan? Tapi inilah kebenarannya. Gambar raja ni langsung tak ada kena-mengena dengan konsep Ikigai yang sebenar dari Jepun. Ia adalah tafsiran orang barat yang dah jadi viral. Jom kita siasat asal-usulnya. Ia bermula sebagai gambar rajah purpose atau tujuan oleh Andres Zuzunaga. 3 tahun kemudian, seorang penulis blog cuma tukar satu perkataan, digantikan tujuan dengan Ikigai dan dari situlah mitos ini lahir dan tersebar. Jadi, kenapa gambar rajah ni bermasalah? Sebab ia mengubah Ikigai daripada sesuatu yang mudah dicapai setiap hari kepada satu matlamat kerjaya yang tinggi dan menekan. Ia letak syarat yang anda mesti buat duit daripadanya, satu perkara yang berlawanan dengan idea asal Ikigai. Okey, sekarang kita dah tahu cerita sebenar, jadi macam mana kita boleh gunakan kedua-dua konsep flow dan Ikigai yang asli ni untuk hidup yang lebih baik? Nombor ni memang mengagumkan. Cuba bayangkan hampir 100,000 orang yang berumur 100 tahun atau lebih di Jepun. Walaupun pemakanan dan genetik main peranan, kita tak boleh nafikan faktor budaya. Satu budaya yang memang menghargai tujuan dan makna harian, atau dalam kata lain, Ikigai.
Untuk tengok macam mana ia berfungsi, jom kita lihat kebijaksanaan dari Okinawa yang terkenal dengan penduduk yang panjang umur. Daripada 10 prinsip ni, perasan tak betapa ringkas tapi mendalamnya? Sentiasa aktif, jangan bersara, bukan pasal kerja sampai tua, tapi pasal sentiasa ada sebab untuk bergerak. Kelilingi diri dengan kawan baik pula menekankan pentingnya komuniti, salah satu sumber ikigai yang paling utama. Ini bukanlah resepi yang rumit tapi tabiat harian yang membina sebuah kehidupan. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, semua prinsip ni sebenarnya adalah gabungan yang sangat indah antara flow dan ikigai. Perkara macam sentiasa aktif atau ikuti ikigai anda adalah jemputan untuk kita cari aktiviti yang boleh letakkan kita dalam keadaan flow. Manakala prinsip macam senyum, bersyukur dan berkawan baik adalah tentang menghargai sumber-sumber ikigai yang kecil tapi nyata dalam hidup kita. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk direnungkan. Mungkin pencarian makna hidup ni bukanlah tentang mencari satu jawapan yang agung, tapi tentang belajar untuk menghargai dan mengumpul beribu-ribu jawapan kecil setiap hari. Cuba fikirkan.